Apa hukum isteri selalu marah suami? Memang bahasa dia dah gitu. Baca orang lelaki kalau nak nikah jangan senyum sangat, kena menangis. Apa? Kerana kita akan berduduk dengan spesies yang sangat berbahaya. Kita kata gini, tak dia kata gitu. Kita kata gitu, dia kata gini. Betul tak? Ke tak betul? Hati-hati jangan kata gitu yang ke jiran-jiran tak baik, mengupak ke jiran. Abang seorang baik. Dia kata gitu. Kata awak tak dengar ke orang ngajar jangan tinggi suara dengan suami masuk neraka. Dah abang seorang masuk surga. Tak baik lawang saya gitu. Dah kalau baik, dah baik, apa nikah dengan saya? Ya awak itu pula. Aku kena dah. Kena awak dah. Dah. Jadi batu kita kena banyak maaf. Jangan kita terajang dia pula, jangan kita tapar dia pula. Maafkan dia. Kenapa? Kerana dia jenis tak betul. Tak maaf kau buka ketel masjid tu. Siapa kata tak betul? Nabi kata mana? Innal mar'ata khuliqat min dil'in a'la. Sesungguhnya perempuan dijadikan daripada tulang yang paling bengkok. Kalau kamu biarkan semakin bengkok, kalau banyak sangat larang patah riuk lagi. Jelas lagi. Jadi jangan kita backup belaka, jangan suka belaka, jangan larang sangat. Tengah-tengah sudah. Faham lagi? Kerana nyakit dia berat. Kalau kita beli kayu selori, papang yang lurus, senang tak kita nak jolok masuk dalam situ? Senang, walaupun selori kayu. Tapi kalau papang nak belok sekeping, tak malang tumbah nak jolok. Jolok kau ni bahan di basikal, jolok kau ni cocok atas latar, jolok kau ni bahan tanah, barang belok. Itulah bini kita. Nah, munikah sekor lagi, 2 kayu belok rumah. Faham lagi? Jadi korok lama. Lalah nengur atas tu, tadi weather tu, wah buat tangan. Apa bini pak. Nah, jadi gila babi tu ni. Nah, jangan marah puang. Awak banyak salah dan suami kena banyak maaf. Betul tak? Jangan suka ni bila kita nak nikah senyum. Berapa senyum nak nikah ada tu. Nak ada. Dulu kita duduk seorang, ada orang belebel kita. Ada. Kita tak dengar suara tak. Kita dengar suara benda tak. Cicau. Faham lagi? Tidak mengganggu pun kita. Nature. Betul tak? Learning kita pergi kecil, 5 riyal ada lah pacak. Berak 25 riyal hilang. Tidur 150 ada. Bang, ada pencuri dalam rumah. Faham lagi? Dah gua ni halalkan. Kalau kita beli barang-barang 50, barang 15, dah balik dah Pak Kiamat. Kita kena dah nak beli metal 5 riyal, 100, 95 riyal. 6 tahun Pak ni dah baru sekarang. Semua dah. Nah, dah gua ni halal. Bini kita kan? Tahu tak? Dia tolong beranak ke kita mujur. Kalau dia buat gini, kita gilir beranak bang, dah nampak abang kerah kan? Kita gilir beranak. Tahun ni saya beranak, tahun depan abang. Acur yang geribek. Bang, mana nak tupik beranak?